Korang nak motor 4 dapur, boleh kalahkan ZX250RR. Tapi nak harga bawah RM25,000 je. Ini dia SRK 250 RD. Dari segi design motor ni, kau boleh nampak ganas, ekstrim, full fairing lah tu. Siap ada winglet, kalah ZX250RR. So kau kena tambah sendiri. Kalau kau tengok seat dia, aerodynamic, siap ada garis-garis lagi, siap berlubang sekali. Dari segi enjin, motor ni menggunakan 249cc 4 silinder, mampu menghasilkan 40 horsepower dan 22 Nm of torque. Laju juga kalah R25. Tapi kalau nak compare dengan ZX, saing-saing lah. Dari segi meter pula, dia menggunakan TFT panel full color 7 inci lah tu. Dia nampak nice weh. Dah lah full screen tu. Apa yang aku suka dengan motor ni, dia ada ABS, traction control, launch control. Tiga-tiga fungsi ni boleh on off sebab kau boleh main off-road. Lepas tu motor ni ada dua jenis riding mode, sports mode dengan normal mode. Motor ni pun siap ada TPMS tau. Tak payah tekan-tekan tayar. Korang tengok je kat dalam motor ni. Mudah. Motor ni pun siap ada dashcam tau, depan dan belakang. ZX tak ada dashcam belakang. Motor ni pun murah tapi feature dia gempak. Motor bawah RM25,000 tapi siap ada Brembo punya kaliper tau, depan dan belakang. Murah. Kalah ZX. So korang rasa motor ni gempak? Boleh beat dengan ZX25R tak? Kalau kau rasa berminat, rasalah. Kau beli C-Form ni bagi sekarang, okey?